Kemudian solat jemaah, tu imam kata rapatkan saf dan betulkan saf. Rapat tara mana kau? Dia tanya. Nah, rapat ni maknanya bersentuh bau. Jangan bergelewak bau. Tu rapat berdoa lalu. Sentuh bau dah. Jangan sampai tokeng itu naik bau. Dah, jadi dak ulih pula. Nah, jadi sentuh bau. Kita ni jaruk sangat. Hak kakek-kakek ada. Nak kata ulu orang tak perlu sabar, kakek. Sentuh bau. Jangan renggang makruh. Kurang satu padilat. Patut 27, kita dapat 26. Rapat. Sama sah ni tumit belakang sama. Tumit belakang dia tengok. Batu orang bila tu imam kata, dia tak tengok tumit. Istawu supu pakum. Kata tu imam. Dah jenis darat sikit dah. Dia dah tengok tumit. Ini lenggok itu. Orang kata tu makna tengok tumit weh. Sama dak lagi. Mana gitu kalau nak terjemah. Istawu tu samakan sah kamu. Tapi sama tu maknanya tumit biar sama dengan karisang tumit orang lain. Dia tengok tumit. Ada seorang dua tengok belakang. Lain tak. Istawu suku fakor ada kat gitu. Bodoh. Bukan kat sini lah ni kita ni. Siap-siap Melaka. Tak kena gitu. Istawu suku fakor tu tengok tumit. Tumit mesti sama. Yang kira tumit belakang. Kalau boleh tarik dengan tali ci tu satu sama. Macam mana? Macam mana? Ibu jari tak kira. Ibu jari kita lebih dari Tok Imam. Tak apa. Pasal kaki besar. Tu tak apa. Jenis jing tak apa tu. Dia kira tumit belakang. Jadi rapat